di IOI Peak Hulu Sepuga Batu 5. Ini dia punya ni lah ni. Pondok rehat ni di sini. Syok juga lah sini. Kali pertama aku naik di sini. Tapi memang syok. Dia pagi ni jam berapa ni? Ya, jam berapa? Jam berapa? Kan? Ha. Yang bulat yang jam 6.25 tapi dia dia punya cuaca ni berembun, angin kuat, sejuk lagi, berkabus lah. Tapi kena berhati-hati, kalau tidak kau berguling ke bawah. Tak nampak lagi apa nama laut yang di kawasan laut di kampung Bambangan, tak nampak. Gara-gara kabus. Naik sini boleh, tapi jangan ini lah. Dia kena berhati-hati lah. Satu lagi, jangan buang sampah. Sini ada sediakan tong sampah apa semua sih. Jangan dikotorkan tempat ni. Tempat ni cantik. Hanya jangan dibiar kotor. Kena kita ni lah, prihatin lah sikit tentang kebersihan tempat. Ini ramai yang melepak di sini. Ramai anak-anak muda di sini. Ramai juga dengan naik awal-awal tadi. Sama-sama dengan kami juga tadi. Oh, tempat ni ada drum, ada ni meja lagi ni, tempat lepak. Ini bagus dong kalau orang rajin ni tanam nanas, tanam apa di sini cantik. Okey, masih lagi berkabus 6.2 pula 6.30 ni masih berkabus. Tak nampak lagi apa namanya tu laut di Bambangan.